Andy Teh sebenarnya dah lama berlakon dekat industri cerita Malaysia. Cuma korang je tak tahu. Kau kenal Andy Teh daripada mana? Daripada drama First Wife, betul? Betul. Banyak lagi filem dia pun tengah meletup sekarang. Tapi Andy Teh sebenarnya dah lama berlakon dekat industri cerita Malaysia. Cuma korang je tak tahu. Contoh, cerita ni I pretty sure korang pernah tengok. Cerita ni tajuk dia The Maid. Cerita mengisahkan tentang Mira Filzah. Dia kena bunuh sama ada dengan mandu-mandu dia, bibik-bibik dia, ataupun suami dia sendiri. So Andy Teh jadi detektif dalam cerita tu. So dalam cerita tu episod 2, Andy Teh tanya dekat satu-satu isteri dia, adakah diorang yang bunuh Mira Filzah punya karakter, termasuk dengan bibik-bibik dia lah. Tapi bibik dia ada seorang mengaku dia bunuh Mira Filzah. Oh, so Mira Filzah mati dalam cerita ni? Mati. Episod 1 dah mati dah, guys. Awal So Andy Teh dia jadi polis lah. Andy Teh macam kau ke yang bunuh, kau ke yang bunuh, kau ke yang bunuh. So ada seorang bibik mengaku. Tapi bila dia tanya mana bukti, and then bibik tu macam tak ingat, tak tahu. So macam benda tu jadi sus kat situ. And then bila balik rumah pula, ada seorang bibik baru pula masuk. So bibik baru ni sebenarnya plot twist dia adalah adik kepada Mira Filzah yang nak tahu siapa dekat dalam rumah tu yang bunuh kakak dia sendiri. Dari situlah dia mula kisah cerita The Maid ni. The Maid ni kalau korang tengok memang funny lah. Dia ada 10 episod, super short. Tapi korang boleh binge macam tu je waktu hujung minggu ke apa. Senang gila. Tak sampai 4 jam pun. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok di Suka. Yes.